Sampai. So, kita ada dekat Bukit Cabang Mari nama dia. Nampak cantik. Adik. Adik dia ambil kambing. Abang berani tak pegang tu? Udah kambing. Kambing golek. Ni. Ya abang, ada ayam. Ayam. Dik, adik. Sekejap-kejap takut. Biasa hari ni tak ramai sangat orang. Kita datang petang-petang ni dalam pukul 5:30 macam tu. Oh, cantik gila pemandangan dia korang. Berangin juga. Bukit. Burung. Masuk bang. Masuk sana. Mana? Tuh. Tahu mana jalan dia? Tu ada ayam. Ada apa itu nama dia? Abang. Cantik bang. Adik. Cepat adik. Adik. Yang tu pun macam yang dekat creepypasta tu. Adik cepat adik pergi dekat situ. Ya, yang tu yang gua creepypasta. Tadi rumah. Jam. Lari. Nak main ayunan. Cantik. Ha. Pegang je lah kat situ letak dia. Mami. Tak, dia tak jatuh letak je situ. Pegang. Tak payah laju duduk dulu. Cantik ya. Dah bila nak pergi kampung ni? Ni atas. Mana? Adam nak sangat pergi dekat tempat kambing-kambing ni ha. Jangan dia kejar kita sudahlah. Nak sangat tengok kambing ah. Mesti busuk bang. Yang busuk pun. Besar bang. Abang jangan main pegang je. Tak dia ni garang ke. Yang santai kawan. Gila. Oh, tu kotak dia. Mana tu? Ini abang anak kambing bang. Sini bang. Jangan bang. Bukit dia tu. Tunjuk bang bukit dia bang.
Cepatlah, berani tak? Kambing ni guys. Cari makan kat abang ni kambing ni bang. Mana makanan? Ni, satu ni, budak takut asyik kena dukung, dia diam penat ni. Ha. Mek. Apa bang? Tu tarik je bang. Tarik lah ni yang kita pijak ni. Boleh ke bijak? Pijak je lah dah macam ni. Dah kering. Boleh tarik lah kasut. Banyak rumput. Tarik dia banyak. Bijak je lah. Cantik bang. Nampak bukit dia ni cantik ni. Ya abang nak pegang kambing. Macam baby. Baru 13 hari. Oh, 13 hari. Semua sama. Ada kurang. Ah. Ya abang pegang kambing tu guys tadi. Adik. Adik takut ni. Abang ni tadi nampak tak abang ni? Adik tak nampak abang pegang tadi. Nampak? Nampak? Okay, jam. Abang. Bye-bye. Adik semua adik takut. Nampak? Diri.